Slope. Okay guys, so selamat petang guys. Berada di Shell jalan Lebuh Raya Ikro apa ni nama tempat ni, di depan kedai di depan kilang Mami tak silap aku depan ni. Alright, so kita nak tengok sikit kita punya rantai jenama lopo yang aku baru saja pasang dalam beberapa bulan lepas. Tapi kalau tengok sini kan, dia punya kekenduran itu tahap gaban teruk betul lah. Aku tak tahu apa salah. Aku nak minta tolong dia potong lagi kot sikit. Potong sikit lagi, okey tak? Bagi dia rapat ke depan sikit ke, untuk bagi dia betul-betul tegang. Sebab ni betul-betul dah macam apa sangat lah ni. Aku rasa pelik sih. Dia macam terlalu lowered lah. Testing 1, 2, 3 guys. Okay guys, so kita on the way menghala ke satu lokasi, iaitu kedai di Batu Berendam ni, iaitu kedai Afuk Motoring. So kenapa aku pergi kedai Afuk? Sebab ada update terkini tentang aku punya rantai. Ada kesilapan sebenarnya, aku tak alert lah masa pemasangan rantai tempoh yang sudah. Aku dah beritahu yang rantai aku kendu kan. Kenapa kendu awal, walaupun baru 2 bulan pakai, sebabkan oleh dia tersilap pasang sebenarnya. Bukan dia tersilap pasang, aku pun tak alert lah pasal tu. Sebab dia pasang ni, dia potong rantai aku, dan rantai aku jenis klip pula kan. Dia potong, supposedly dia potong, and then dia kena rapatkan tayar belakang tu, dan dia kena skrukan bagi dia macam pendek lah. Skru yang ada satu skru tu, maknanya tayar aku ni dia kena ganjakkan ke depan sikit level belakang tu kan. Tapi dia biar extend sampai ke belakang. Jadi bila dia buat pemotongan rantai tu, jadi rantai tu jadi macam satu keadaan yang dah stretch, memanjang lah. Jadi bila rantai yang kita pakai, dia akan lama dia akan kendu, sebabkan oleh silap tension kan apa semua. Dan bila benda tu berlaku, tak boleh lah nak ni lagi, kena potong lah. Jadi bila potong tak boleh pula. Aku buat sebelum ni dekat Man Bikers. So sekarang Man Bikers tak boleh nak buat pemotongan tu pula sebagai apa jadah semua. Jadi aku kena macam pergi ke kedai yang jenis kedai Superbike lah untuk buat semua benda ni. Jadi satu kerja lah pula kan, satu benda penyesalan sebab aku tak alert benda tu. Jadi rantai ni dia walaupun dia jenis X-ring, tapi dia jenis clip lah. Tu yang masalah tu. Kebiasaannya kalau tayar 52, tayar pula, rantai 525 ni dia jenis apa nama, dia jenis apa ni, ribat. Tapi dia bukan jenis ribat lah, dia jenis clip. Jadi aku terpaksa lah pergi cari kedai Superbike, kedai tayar motor besar ke, kedai rantai saya lagi, kedai motor besar lah untuk buat ribat. Jadi ada satu kedai dekat Batu Berendam ni, kawan kita orang juga punya juga, kawan aku, kawan Pok ni, kawan Owi, iaitu Fuk Motoring. Dia boleh buat rebate katanya. Jom kita pergi ke Fuk Motoring, tengok macam mana untuk rantai 525 aku ni. So memang menyedihkan lah, sebab yalah, aku pun jenis tak perasan benda tu kan. Supposedly benda tu sebagai rider kena tahu dah, tapi aku memang tak perasan langsung benda tu. Jadi dah siap apa semua, pakai 2 bulan dah kendu balik. Aduh, tak tahulah. So kita ke kedai Fuk Motoring ni, dia kata dia boleh buat rebate. Kita try tengok macam mana dia boleh tak potong rantai tu, buat rebate sikit, and then tengoklah. Kalau jadilah, kalau tak jadi tak boleh, tak potong. Macam mana aku kena beli rantai lain ke apa. Satu benda kerugian lah guys. Test 1, 2, 3. Alright guys, dah sampai ke lokasi kedai Fuk Motoring guys. Okay, so harapnya boleh lah buat kan, dan dengan harga yang berpatutan. Okay, so aduh, kena ambil side sikit sebab motor ni dia berat dan melebar, jadi kena ambil side sikit lah. Okay guys, so kita punya bateri nak habis lah guys. So terpaksa kita batalkan, kita offkan record. Mungkin sambung dengan kita punya view daripada iPhone pula. Alright.
Okay, kita teruskan perjalanan kita sambung selepas ini. Okay, test 1 2 3 1 2 3. Okay, ada dekat Fook Motoring sekarang ni. Kita nak apa ni, rebate tayar lah. Kata sini boleh buat rebate tayar untuk rebate tayar pula, rebate rantai untuk 525. So tu dia Fook Motoring ya. Dia lah owner, dia lah pekerja. Okay, so aku punya rantai tempoh yang sudah aku beritahu, aku tersilap sebenarnya. Aku tak alert benda tu. Ada benda yang tak alert, iaitu aku punya bahagian yang ini. Benda ni sepatutnya dia rapat ke depan tau. Dia pendekkan sikit. Jadi rantai tu dia boleh potong. Jadi kalau dia dah pakai dalam beberapa kilometer, dia akan jadi kendur. Jadi kita tinggal tarik je. The problem is, aku tak perasan dia letak benda ni sampai hujung. Sepatutnya tak macam tu. Dia kena pendek sikit macam ni, tarik ke depan. Jadi sekarang ni rantai dia dah kendur dah. Dia kendur lah. Bila kendur ni, sekarang ni aku dah minta untuk buat rebate terus lah. Sebab rantai ni dia jenis clip. Tengok ni. Alright. Rantai dia jenis clip lah. Untuk 525 punya jenis rantai ni. Aduh. Okay lah, tak apalah. Nak tengok macam mana. Boleh tak buat. Kalau boleh, kita buat. Tak boleh, tak apalah. Macam mana kan, kena beli rantai lain kot. Testing. Ini dia Fook Motoring. Okay, sampai di sini, sambung selepas ini nanti. Alright, ini dia Fook Motoring. Sepatutnya macam tu. Bila nanti dia dah potong pendek, nanti kalau dia dah kendur, kita boleh tarik dia. Aduh. Okay, biasalah dia dekat MITC, bagi member gelak-gelak, borak-borak apa semua. Sudah buat betul. Triumph Tiger Oi punya dah berapa ni dah? Naik je. Ya, itu tahun ni kan aktif jalan kan. Gedang ni gedang ser kan. Lintan. Macam tu. Ya. Tunggu lagi sebulan ada yang baru dia akan exhaust. Pakai zat. Apa ni Awi tak tukar? Tak nak tukar exhaust? Dah order dah belum sampai. Oh yang kata nak tukar lah. Oh. Nanti dia tukar satu set. Belakang je. Default je. Weh, bahaya. Ini kalau pakai tol pendek melecet. Tak pakai tol pendek. Habis tak nak pasang box? Tak pasang box? Tak Tak sesuai kan?
Okay, kat lalu. Okay, kita baru saja adjust kita punya rantai. Alhamdulillah, memang kena lah. Oh, sedap. Oh, sedap. Oh, sedap. Oh, oh ya Allah, sedap ya. Memang best lah. Pick up kuat tu. Okay guys, so settle kita punya rantai. Kita dah buat rebate, kita dah potong balik apa semua. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Sedap lah bawa arak ni. Okay, kita jumpa dalam next video pula. Ada Owi dekat belakang bersama dengan Mojentera terbaru dia. Wow, lama ai, jaju. Gila. Nice. Okey lah, kita teruskan perjalanan kita sampai sebelah sini. Tak sangka pula kita potong rantai, kita buat balik tu harga dia RM5 je. Aku expect RM50. Aduh. Okey guys, kita teruskan perjalanan sampai selepas ni. Right. Test 1 2 3. Okey guys, so kita baru saja potong rantai ni. Ni baru betul dia rapatkan sikit dekat bahagian ni. Jadi kita ada ruang lagi kat sini. So kalau rantai ni kendur, kita boleh tarik ke belakang. Macam tu baru betul. Aduh, naiknya Pak Karim. Aduh, dia ada masa pasang kat Manbakers tu kena bayar RM50. Tak apalah, macam mana, nasib baiklah Afuk ni dia bayar RM5 je. Alhamdulillah. Okey, ayo kita balik, kita sambung perjalanan kita. Dah lapar satu hal ni, tak tahu nak makan kat mana. Macam mana kena makan kat sini lah. Kita makan tempat lain lah. Alright. Alright, sambung perjalanan kita selepas ini.